Bola sepak negara kini diancam unsur sabotaj. Persoalan terbabit timbul apabila pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berkongsi satu tangkap layar laporan portal sukan yang mendakwa wujud entiti luar cuba mensabotaj projek kebangkitan Harimau Malaya. Perkongsian itu dimuat naik menerusi Instagram story baginda sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kewujudan pihak tertentu yang dikatakan berusaha menggagalkan usaha memperkukuh skuad kebangsaan. Menurut laporan portal berkenaan, terdapat entiti dari luar negara yang didakwa kurang senang melihat kebangkitan skuad negara dan didakwa memiliki hubungan rapat dengan pucuk kepimpinan tertinggi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Walaupun Tunku Mahkota Ismail tidak menamakan mana-mana pihak, tindakan baginda memuat naik laporan itu seolah-olah memberi bayangan bahawa dakwaan itu mempunyai asas. Tunku Mahkota Ismail yang juga arkitek utama revolusi bola sepak negara menjadi penggerak utama dalam pembaharuan skuad Harimau Malaya sejak awal tahun ini dengan menekankan aspek profesionalisme, kepakaran luar negara dan penambahan pemain warisan. Mengikut rekod revolusi yang diterajui Tunku Mahkota Ismail kini dianggap tonggak penting dalam usaha Malaysia kembali bersaing di pentas Asia sekaligus menjadikan dakwaan sabotaj ini sesuatu yang perlu dipandang serius oleh pihak berkaitan.